Sudah tiba masanya Malaysia berhenti membawa masuk pekerja asing dari Indonesia dan mencari sumber dari negara lain. Pekerja asing ni semua, immigration, tangkaplah lagi, tunggu apa lagi? So, kadang-kadang tak selesa lah. Lepas diorang ni ada yang sekolah tu biadab sikit lah. Pekerjaan yang orang tak boleh nak buat, yang orang Malaysia tak nak buat. Dia orang basuh kuali dia orang guna air longkang kat sini. Nakluk, menawan, menjajah banyak lokasi dalam negara. Kadang-kadang rasa terancam ada. Yang bagi alasan tak boleh bang, panas. Cuaca panas, saya tak tahan panas. Malaysia ingin berhenti mempekerjakan pekerja Indonesia di negaranya. Tapi keputusan itu malah membuat Malaysia menyesal. Malaysia ingin menggantikan pekerja dari Indonesia dengan pekerja dari negara lain. Dan kini Malaysia dibanjiri oleh pekerja Bangladesh. Sepanjang kita jalan ke Malaysia, semua tempat di Malaysia pasti ada pekerja Bangladesh. Yang awalnya mereka hanya datang untuk bekerja, tapi kini mereka menetap dan tinggal di Malaysia. Malaysia pun kini mendapat julukan baru, yaitu Malaydesh. Ini bukan diskriminasi, tapi masalahnya sejak kita bagi mereka ruang dan peluang, mereka bukan sekadar menguasai sektor ekonomi, malah mereka juga telah berjaya menakluk, menawan, menjajah banyak lokasi dalam negara. Dan ini menyebabkan orang kita seperti menumpang di tanah air sendiri. Kini, warga Malaysia malah resah dengan banyaknya pekerja asing yang berasal dari Bangladesh, Nepal, dan Myanmar. Bahkan sebagian orang Malaysia ada yang merasa takut dengan kehadiran mereka. Kita akan nampak memang penuh dia sampai tak rasa ni kawasan orang Malaysia. Boleh nampak Bangla, Nepal, Myanmar. So kadang-kadang tak selesa lah. Lepas diorang ni ada yang sekolah tu biadab sikit lah. Kalau kita pergi kedai naik-naik beratur, dia boleh main selit. Tengok perangai diorang. Ada yang okey, ada yang tak okey. Kurang ajar lah. Bila kita kata ada stok minyak sampai, kita tengok diorang dah beratur dah. Siap-siap bangsa diorang memang tahu jadi minyak, diorang akan beratur seramai-ramainya. Memang bangsa diorang dia akan kuasai kawasan sini. Kalau ikutkan pada mulanya okey je, tapi bila diorang ni dah terlalu ramai, dah berkumpulan, ada kalanya diorang ni suka minum minuman keras, lepas tu bila mabuk tu kadang-kadang rasa tak selesa, kadang-kadang rasa terancam ada. Saya faham, diorang datang sini nak cek nafkah, nak cek makan, apa semua kan. Tapi orang kata segelintir di kalangan mereka ni, bila dah berkumpulan ni, faham je lah. Saya dapat lihat, memang jelas, memang clear, memang diorang ni telah berjaya menakluki, menawan, memiliki banyak lokasi dalam Malaysia. Mereka menjadi raja di banyak tempat. Jalan Silang ni berhampiran dengan Kudu. Dulu, tempat ni popular dengan Metro Jaya zaman-zaman 90-an dulu. Tapi sekarang ni, kalau korang pergi, korang akan rasa macam korang warga asing di bumi Malaysia. Dari hujung ke hujung dikuasai sepenuhnya oleh warga Bangladesh. Malah semua sektor ekonomi dikontrol oleh mereka di Jalan Silang. Orang Malaysia resah karena pekerja warga asing ini tidak mematuhi protokol kesehatan untuk rumah makan. Orang Malaysia merasa jijik dengan masakan disediakan karena dirasa alat yang digunakan tidak higienis, karena dicuci seadanya. penjual roti canai depan ni, dia orang basuh kuali dia orang guna air longkang kat sini. So sangat kotor lah. Dia orang basuh kuali dia orang, penjual roti canai kat sini, dia basuh guna air longkang. Sebuah restoran nasi kandar popular di Ipoh mencetuskan kemarahan orang ramai selepas tular video memaparkan pekerjanya membasuh peralatan memasak di atas jalan bersebelahan longkang di belakang premis. Yang lebih parahnya lagi, tanpa tahu malu dan berterima kasih, pekerja asing ini dan yang sudah lama menetap di Malaysia malah mengklaim sebuah wilayah di Malaysia sebagai wilayah mereka. Silayang Rohingya punya tempat. Dulu orang Melayu jangan kacau. Sekarang itu Silayang kami punya kawasan. Our territory. Tak boleh bangsa lain kacau. Cina ke, Melayu ke, India ke, Indonesia ke. Tak boleh masuk. Ini Sungai Buloh bagi sama Bangladesh. Kita punya orang angkat ini Sungai Buloh. Kalau itu Rohingya, dia mau angkat Silayang, itu dia punya persoalan. Kini orang Malaysia menyesal karena menolak pekerja Indonesia. TikToker Malaysia bersuara dengan mengatakan kalau pekerja Indonesia lebih baik daripada pekerja Asia Selatan seperti Bangladesh. Assalamualaikum dan selamat sejahtera sahabat-sahabat TikTok. Sejarah kemasukan pekerja asing dekat negara kita ni ramai bermula pada tahun 1980-an.
Tapi masa tu kita ambil ramai pekerja asing warga Indonesia. Masa kita ambil warga asing Indonesia, tak adalah seteruk ni kes-kes jenayah berlaku. Masa tu saya rasa hidup orang tempatan masih aman lagi. Dengan orang Indonesia, dia punya budaya sama dengan kita, bercakap pun senang. Lepas tu ada sifat orang cakap tolong menolong. Orang Indonesia dulu pun banyak dekat coket tu. Tapi tak pernah pun cakap coket tu dia yang punya. Dia masih lagi hormat orang kita berniaga. Tak ada halau-halau. Tapi sejak kita ambil, orang Asia Selatan ni masuk ke negara kita, macam-macam hal berlaku. Diorang nak claim Selayang, diorang punyalah. Diorang nak claim Sungai Buloh, diorang punyalah. Lepas tu, diorang tak boleh terima hakikat. Diorang langgar undang-undang. Berniaga sesuka hati. Lepas tu apa lagi? Bawa kenderaan sesuka hati. Ganggu-ganggu orang tempatan dekat Sungai Buloh dan Selayang sana. Itu yang membuatkan rakyat marah. Kalau diorang baik dan hormat macam orang Indonesia tu dengan rakyat tempatan, mungkin kita diam. Mungkin kita tak adalah marah sangat. Tapi kalau kita tengok statistik peningkatan jenayah warga asing kali ni memang tinggi berbanding tahun 1980-an dulu. So sebagai rakyat Malaysia yang dah rasa tak aman dah sekarang ni, fikir-fikirkanlah. Malaysia kini sadar kalau mereka kekurangan pekerja di negaranya. Orang lokal tidak mau bekerja seperti halnya pekerjaan yang biasa dilakukan oleh orang asing. Bagi mereka itu adalah pekerjaan yang melelahkan, panas, kotor dan lain sebagainya. Kurangan pekerja asing dan tiada sambutan daripada pekerja tempatan adalah masalah kritikal yang dihadapi pengusaha restoran. Yang bagi alasan tak boleh bang, panas. Cuaca panas, saya tak tahan panas. Kemudian saya tak boleh kena air simen, tangan saya melepuh. Saya tak boleh kerja kotor. Macam itulah yang macam-macam alasan diberikan oleh anak-anak tempatan kita ni. Ada yang kata aku bodoh. Real. Sampai kata aku bodoh. Aku ni nak bercakap tapi bodoh. Ya, sebodoh-bodoh aku capai cita-cita aku. Aku ada benda yang korang tak ada. Kan? Aku ada benda yang korang tak ada. Yang tak semua orang ada. Kan? Ramai orang Bangladesh ataupun orang luar kat sana bercuti kat KCC waktu CNY Chinese New Year cuti baru-baru ni. Tapi lah nak marah pun tak boleh juga. Sebab depa-depa ni lah yang tolong kita dekat bahagian pekerjaan yang orang tak boleh nak buat. Yang orang Malaysia tak nak buat. Benda-benda yang dangerous, yang berbahaya seperti construction. Benda-benda yang dirty. Yang orang Malaysia bukan senang. Orang muda nak pergi curongkan memang tidak lah nak sapu sampah tepi jalan. So apalah salah sangat depa dah berkhidmat untuk negara kita. Okey, menyiapkan bangunan membuat kerja-kerja yang orang Malaysia pun tak nak buat. Mereka bercuti sekejap lah CNY dekat KLCC. Saking banyaknya orang Bangladesh, Rohingya dan Nepal, kini orang Malaysia seperti merasa asing berada di negeri mereka sendiri karena mereka bisa melihat orang asing di setiap sudut kota di negaranya. Ramai warga asing yang berkumpul di kawasan ini sehingga kan apabila saya menjejakkan kaki terasa seolah-olah saya ni pula seorang warga asing. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Jangan lupa like dan subscribe.